geng. Jangan hanya watching je, kena share, kena subscribe sekali. Thank you bang. Mantap. Okay bang, terima kasih. Hi YouTube, welcome back to my channel guys. Okay, sebelum tu good morning, selamat pagi semua. Okay, so hari ni 27 hari bulan, hari Sabtu. Hari ni ada event skuter piknik dekat Janda Baik, Scoot Piknik. So kita orang Nova akan konvoy ke sana. Tapi sebelum tu sekarang ni aku on the way nak pergi ke BHP Gombak. RV dekat sana kumpul. Aku berawal sikit. Sekarang baru pukul 7.30 lebih, 7.40 macam tu. Pergi dia RV pukul 9.10 ada sikitlah taklimat. 9.30 baru gerak. Tapi tadi aku tengok grup dah ada yang sampai. So aku decide gerak sekarang. Biarlah awal pun tak apa, lepak dengan dia dekat sana. Cuma cara tunggu geng-geng lain. Okay, so aku nak on the way ke sana sekarang. Okay, alright guys. Apa tak ikut? Tak jadi join sebab saya terus Hafiz. Lipis. Oh, yang abang adik nak balik ke Pahang tu. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So hari ni kita pergi ride ke Skuter Piknik Janda Baik bersama grup Nova Society Central, di mana kita ada lagi grup yang tak sampai, ada lagi ahli kita yang tak sampai. So kita nantikan next round. Roll! Hari ni ni tinggi Depan 360, belakang saya 360, tengah rasanya ni tu. tengah tak? Ni kau kata tengah ni kita. Aku tak dapat. Aku tak dapat. Dah banyak sampai. Ada lagi ni. Kita 20 lebih kan? Ada 20 ada kan? 30 lah. Ha? Atas 25 lah. Dah dapat official baju. Saya ada nombor lagi 053. Kita dah ada lah. 029. Video Kita masuk video ni. masih video ni. Okay, hari ni kita pergi ride ke Skuter Piknik daripada grup. Yang penting sidai tu pasti. Yang penting kita itu pasti guys. Best lupa. Kita buka air. Oh, kita buka air. Ready? Tenang, telefon lah. Oh ni. Tekan dia naik lah. Tekan yang pasal tu. Dalam ni. Kedua. Kita buka air. Oh. Ali, berapa orang tak kisah. Belakang Ali ada Azim. Belakang Azim mungkin ada Ali lain. Yang lain belakang lah. So macam tu lah urusan dia. Kalau boleh jangan berpecah itu je. Kalau dia kamera nak kena apa? Kamera macam biasa. Lepas tu macam biasa Ali yang penting orang depan kena function lah. Tunjuk ah. Orang depan kena tunjuk orang depan. Tapi jangan dia hujung petai lah. Itu dah kena sekali ah. Yang lain tak ada. Penting kita selamat pergi dan selamat balik. Itu saja. Okay guys, sekarang kita dah nak gerak. Kita lagi sekali regroup dekat MJ Sepah. Find you once again through my
Alamak, jumpa kau kat sini juga. Yelah, skuter. Bang, kau datang dengan siapa? Ha? Kau datang dengan siapa? Ya. Alamak, kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap bang. Dia tak ada bang, dia tak ada. Ha? Tu lah tu. Tak ada apa? Dia tak ada. Mana tahu, main skuter selalu main 4x4 je ni. Tu grup lain. Selalu tengok 4x4. Kena ambil lah sebiji. Alamak Motor bang. murah. Ini motor mahal. Mana dah bang? Ini pun berapa je bang? Okey. Boleh dapat ni 3 biji. Mana? Sama lah skuter ni. Oh, sekali lah. Geng Nova. Aku suka bawa skuter ni. Oh je ke? Ha. Baru baru ambil eh? Tak ada lah. Ni lagi 2 minggu keluar warna pink. Ni? Boleh tu. Hitam ada hitam. Hitam ada ni. Hitam ada. Ini berapa cc ni? 110 lah. 110? Boleh lah nak santai-santai. Kalau nak bantai boleh pakai ni. Oh tak ada bang. Ini pun bukan laju pun. Ha? Bukan laju pun. Biasa je. Okay, ambil yang Nova. Nova 2.0. Kalau rasa tak nak terpinggir, ambil satu. Ha? Ramai. Kita perlahan tapi ramai. RM4,500 lah. Naik ibu tengah. RM4,500. RM4,500? Oh. Ni berapa? Ni 8. 2 biji. 2 biji pun dapat. Oh, boleh tukar apa pada satu buat satu sender. Boleh. Tak? InsyaAllah. Tengok nanti. Jumpa kat sana. Okey. Nak pergi situ jap. Okey. Alright, okey. Okay guys, kita dah sampai dekat Janda Baik. Kali ni ride banyak gila. Ada 160, ada Nova 250. Tukar tempat ni? Tak, nak ambil helmet. Oh. Ambil helmet? Sebab nak pergi orang ke atas. Pergi makan kat atas. Tak ada last minute plan hari ni. Ni ada event. Sedap nasi lemak dia, tambah dia warna manis eh. Mantap. Sedap. Bagi break. Bagi break hilang kan? Kita pakai beri lah. Dah siap breakfast. Sekarang kita nak ambil gambar pula. Depan kau Ambil gambar ni. Guys, so sekarang kita dah start on the way masuk ke tempat event dekat Janda Baik ni. Sekarang ni dekat Arena Kecil Sofa. So sekarang dah nak on the way masuk. Jom, let's go. I'm running as fast as I can, running from saints and devils, chasing the promised land, finding heaven on many levels. I found you once before, and I'll find you once again. Through miles and miles, you're still my friend. Yeah, the road I ride will never end. New adventure waits round the bend. Guys, sekarang kita dah sampai dekat tempat event. Tengok. Semua grup Nova kat sini. Macam mana hari ni? Hai, Assalamualaikum guys. So sekarang kita telah sampai. Kacau dah. 3, 2, 1. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Sum Sum Garden untuk event skuter piknik fighter belting. So sekarang kita boleh tengok kawasan dekat sini sudah mula ramai. So jangan lupa guys, stay tune untuk terus menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share guys. Okay, see you. Saya menambah. Menambah eh? Awak kena ada, saya guna kamera awak. Cantik mantap. Jom masuk tengok. Keluar banyak. Gantung Ni tempat dia.
Dan juga Kena daftar juga? Terkejut. ada lagi yang baru sampai Mamin Syahida Mana kau? Daftar. Tak tahu. Semua kena daftar. Dengar tadi dia cakap daftar 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 untuk grup. Oh. Semua nak kena daftar. Daftar untuk grup. Jomlah kita tengok sekali. Itu siapa? Oh, asli juga baju tu Yamaha. Jom masuk tengok. Oh, ni tempat dia ni. Okey. Oh iyalah. Oh, macam stiker. Itulah. Ini kena tambah box kiri kan ni. Ni boleh tengok. Cantik. Boleh interview dulu. Ada sini je, ini je. Saya tengok macam banyak tadi. Sampai petang lah. Sampai petang, sampai habis. Dia orang petang kan mungkin ada nak naik genting kot. Abang sekali. Naik tak kot. Besok ada kerja lagi. Besok ada kerja lagi. Tapi sekarang macam mana? Okey abang kan? Masuk YouTube. YouTube InsyaAllah, InsyaAllah geng. Jangan hanya watching je, kena share, kena subscribe sekali. Thank you bang. Mantap. Okey bang, terima kasih. Oh, smart dua motor. Ini lagi. Lambretta. The culture, vitality dengan creativity. Okey. Nice. Dia datang rumah bibi kau jangan ada sini ada ni. Ada yang buat ada MDX. Ada Yamaha, ada Honda, ada Cantik tempat dia. Oh, dekat sini. Okey, dah. Dia orang biaya kat sini. Patutlah cari tak jumpa. Awal lagi beli air. Nanti ramai. Di mana lepas ni? Kau pergi mana lepas ni? Habis event ni balik tu siapa? Genting lah apa lagi. Takkan Serius lah? dah tahu lah. Dah genting? Semua? Ke dua-dua je? Mana yang ada, mana yang nak naik genting lah. Mana yang nak balik KL balik lah. Dekat office jumpa, dekat sini jumpa. Aduh, semua ada. Kat mana dia ada? Tu ada. Okay guys, so kita dah selesai event dekat skuter piknik fighter belting Janda Baik. So sekarang kita nak menghala ke mana tu Cip? Lemang Tok Ki Bentong. Ya, Lemang Tok Ki Bentong. So jangan ke mana-mana, kita stay tune. Jangan lupa guys, mana yang tengah tengok walaupun dah separuh, jangan lupa subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Okay, komen, tap screen. Okay, tap screen. Salah. Sorry. Kiri cap. Jangan lupa kiri cap guys. Okay, mantap. Ciao. Sekarang kita dah sampai kat Lemang Tok Ki. Lemang Tok Ki 2 ni. Oh iyalah, Lemang Tok Ki 2. Jom pergi ambil makan dulu. Dah makan nasi lemak pagi tadi, lapar agak. Oh ini nasi bukan. Oh lemang pun ada. Lama. Air lu, nak order air lu. Dahaga. Kat air dalam mangkuk tadi. Ada. Saya extra jos ada. Extra jos anggur kosong, tak nak susu, tak nak gula. Mangkuk. Mangkuk ada. Ada mangkuk ada. Tambah lagi satu ais kosong. Ais kosong boleh juga ke mangkuk? Mangkuk juga. Dia ambil makanan pula. Tadi air. Makan nasi ke? Lemang ke? Lemang ke? Lemang. Daging ayam. Ada daging pula kan? Ambil je lah. Boleh. Oh. Kau ambil apa? Ayam Ayam ke daging ayam? Daging lah. Okey. Lemang sahaja satu. Lemang daging. Saya punya
Ni je. Ini saja. 7.5. Terima kasih. Jom. Okey. Dah dapat makanan lemang daging rendang. Lemang apa set? Ha? Satu set berapa? Ini 7.50 sen. Weh, panas-panas ni kena air je ni. Kosong ah. Tu. Apa air kosong ada? Tu minta air kosong mangkuk kat bawah. Tu ah. Oh ya tu. Air tu lah nampak tadi. Oh dua ni bang ni. Air kosong. Oh, dah ada. Air kosong pun ada. Kita baru siap makan. Sekarang tak tahu nak ke mana ni. Macam ni? Kalau ramai pergi Genting, semua pergi Genting. Macam mana? Genting. Genting. Boleh nak buat ujian dah. Okay guys, dah siap makan tadi lunch. Sekarang kita menghala ke Genting lah. Tapi tak semua ni. Ada yang balik dan ada yang ke Genting. Aku ikut Genting lah. Aku ikut orang Genting. Okay, jom. I'm rolling as fast as I can, running from saints and devils, chasing the promised land, finding heaven on many levels. I found you once before, and I'll find you once again. Through miles and miles, you're still my friend. The road I ride will never end. New adventure waits round the bend. Driving to my destination. Yeah, the road I ride will never end. It's paved with dreams of happiness. Driving to my destination. I'm searching far and wide. I'm looking high and low. There's nowhere you can hide that I could not know. I found you once before, and I'll find you once again. Through miles and miles, you're still my friend. Yeah, the road I ride will never end. New adventure. Daripada Lemang Tok K betul tadi, sekarang kita dekat Genting. Tapi tak semua ikut lah. Ada yang dah balik. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji motor dekat Genting. Yang banyak-banyak tadi diorang dah balik dulu. Okay, jom. Tadi dah ride panas dekat highway. Sekarang kita street sikit-sikit. Tak tahu nak ke mana ni. Kita ikut je. Yang lain semua pasangan. Kita dua. Kami tinggal. Sekarang nak pergi lepak kat rooftop. Kita dah sampai rooftop dia. Kalau ni motor okey, kalau ni kereta tak okey. Sewa motor. Kalau naik kereta boleh sewa
Oh, ini baru terasa. Dah tak sesejuk macam dulu. Dulu sejuk juga. Mungkin sekarang dah tak hujan. Matahari kuat sangat lah, panas. Adalah rasa sejuk dia tapi panas. Dah hujan guys, dah hujan. Dah masuk ke dalam. Wah, dah sejuk dekat luar. Guys, tadi dah lepak sekejap dekat dalam. Dapat minum, sekarang dah on the way balik. Oh. Hai. Kita sekarang dekat Genting. Tadi ada event skuter. Sekarang, tadi sebenarnya nak on the way balik sebenarnya. Tapi dipanggil grup, ada grup NVX kan. Tu. Ni on the camera. On the camera. Ini kita punya idola Sungai Buloh. Kalau nak kenal lah. Kalau budak-budak kampung Sungai Buah ni ya, saya. ni. Idola Sungai Buah. Sekarang kita nak betulkan ada orang cakap budak-budak NVX tak suka budak-budak motoklon. Betul ke bang, budak NVX tak suka motoklon bang? Tak juga, sebab sekarang kan musim belting. So mana yang pakai skuter kita anggap sama team je semua. Sama team lah. Tapi kat TikTok lah bang kan, Okey. ramai orang jah motoklon tu. Ya betul. Aduh, itu mindset diorang dah silap Kan? lah. Mindset orang silap kan. Silap lah. Sebab sekarang Jawab macam game. sekarang semua campur sekali satu. Sekali jalan. Expect pun kita campur. X-Max pun ada lah. X-Max ujung. Oh tapi owner X-Max tak tahu siapa. So korang stop lah nak mempelagakan antara budak-budak belting. Okay. Sambung nantilah. So guys, untuk vlog kali ni sampai di sini je. Selepas daripada Lemah Toki makan tadi, kita naik Genting sekejap. Naik Genting, lepak dekat Genting, minum-minum. Lepas tu turun dekat Petron, lepak sekejap, jumpa member lain. So sekarang nak balik Alright. So guys, macam biasa, yang mana belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Right guys, and see you guys next video. Thank you guys.